Kita semua pernah rasa kan, tengah syok layan filem sedih, tiba-tiba air mata mengalir. Atau masa majlis kawan baik, gembira sangat pun boleh menangis. Kadang-kadang pula sebab terlalu stres. Menangis ni satu pengalaman universal. Tapi, pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, kenapa kita menangis? Apa sebenarnya yang berlaku dalam badan dan otak kita yang mencetuskan tindak balas yang begitu kuat? Cuba fikirkan benda ni. Pelik kan? Dua emosi yang sangat-sangat berbeza, kegembiraan yang melampau dengan kesedihan yang mendalam, tapi dua-dua boleh buat kita keluarkan air mata. Ini bukan kebetulan tau. Inilah petunjuk pertama yang menunjukkan tangisan ni sebenarnya jauh lebih kompleks daripada apa yang kita sangka. Jadi, macam mana satu tindak balas biologi yang sama boleh jadi jawapan untuk macam-macam jenis perasaan manusia? Itulah teka-teki utama yang akan kita cuba rungkai hari ini. Memang mudah untuk kita anggap air mata ni adalah air garam je. Tapi kalau kita tengok dengan lebih dekat, sebenarnya setiap titisan tu macam satu koktel biokimia yang kompleks. Ia umpama satu mesej dari dalam badan kita yang ditulis dalam bahasa kimia. Sains kini mula mendedahkan bahawa di sebalik tindakan yang nampak ringkas ni, sebenarnya tersembunyi satu sistem yang sangat canggih yang melibatkan kimia, neurologi dan juga psikologi evolusi kita. Jadi, untuk faham semua ni, inilah peta perjalanan kita. Kita akan mulakan dengan asasnya, tak semua air mata tu sama. Lepas tu, kita akan bedah siasat bahan kimia dalam air mata emosi. Kita akan jejaki laluannya dari dalam otak dan kita akan terokai peranannya sebagai alat komunikasi. Kita juga akan sentuh sikit apa yang jadi bila sistem ni rosak dan akhir sekali kita akan gabungkan semua kepingan teka-teki ni untuk dapatkan gambaran penuh. Baiklah, jom kita mula dengan yang paling asas. Perkara pertama yang kita kena tahu ialah tak semua air mata dicipta sama. Sebenarnya, badan kita menghasilkan 3 jenis yang berbeza dan setiap satunya ada tujuan yang sangat spesifik. Cuba bayangkan mata kita ni ada kit alatan air matanya sendiri. Pertama, kita ada air mata basal. Ini macam pelembab 24 jam yang sentiasa ada untuk pastikan mata kita licin dan sihat. Lepas tu, ada air mata refleks. Yang ni macam pasukan bomba. Ia akan keluar dengan pantas untuk bersihkan apa-apa bahan perengsa macam asap atau masa kita potong bawang. Tapi, yang paling menarik perhatian kita hari ini tentulah air mata emosi. Inilah yang paling misteri, yang berkait rapat dengan perasaan kita yang paling dalam. Dekat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Cuba kita tengok perbezaan ketara ni. Air mata refleks ni tindak balas mekanikal yang mudah, macam alat pemercik untuk mata yang diaktifkan oleh sesuatu yang fizikal. Tapi air mata emosi pula, puncanya datang dari jauh di dalam otak, dicetuskan oleh perasaan. Ia satu proses yang melibatkan seluruh badan. Dan yang paling penting, komposisi kimianya pun berbeza. Inilah petunjuk besar pertama kita bahawa ia melakukan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar membasahkan mata. Okey, kalau air mata emosi ni berbeza dari segi kimia, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Di sinilah kita mula nampak macam mana perasaan kita yang tak nampak ni boleh bertukar menjadi sesuatu yang fizikal, sesuatu yang kita boleh kaji di bawah mikroskop. Inilah idea utamanya. Menangis bukan sekadar simbol perasaan, ia adalah satu proses fizikal. Badan kita secara literal melepaskan bahan kimia yang mencerminkan keadaan emosi kita pada masa itu. Ia adalah jembatan yang nyata dan boleh diukur antara minda dan badan kita, antara apa yang kita rasa di dalam dan apa yang kita luahkan di luar. Dan inilah buktinya. Tengok koktel biokimia ni. Apabila anda menangis sebab tertekan, air mata anda betul-betul membawa keluar hormon stres seperti ACTH dari badan anda. Tapi pada masa yang sama, ia juga mengandungi bahan kimia macam leucin enkephalan yang merupakan sejenis endorfin, ubat penahan sakit semula jadi badan. Jadi fikirkan macam ni, tindakan menangis itu sendiri adalah satu mekanisme dui tindakan. Ia menyingkirkan bahan kimia jahat dan pada masa yang sama melepaskan bahan kimia baik. Inilah sebabnya kenapa kita sering rasa lega, macam ada satu beban terangkat dari bahu kita lepas puas menangis. Kita dah tahu apa yang ada dalam air mata. Sekarang, jom kita faham pula macam mana ia boleh terhasil. Proses ni tak bermula di mata, ia bermula di pusat kawalan paling kompleks dalam badan kita, iaitu otak. Bayangkan ia macam satu rantaian domino neurologi. Semuanya bermula dengan emosi yang kuat yang diproses oleh sistem limbik, pusat emosi dalam otak kita. Ini kemudiannya akan mengaktifkan hypothalamus. Anggaplah ia macam suis utama untuk banyak tindak balas automatik badan kita. Hypothalamus kemudiannya menghantar isyarat melalui sistem saraf yang pada dasarnya macam memberi arahan kepada kelenjar air mata kita, baiklah, masa untuk bertindak. Dan kemudian, air mata pun mengalir. Satu laluan yang sangat spesifik dari perasaan sampailah ke tindak balas fizikal. Untuk faham dengan lebih mendalam, kita kena tengok sistem saraf autonomik kita.
sistem yang mengawal semua benda automatik macam degupan jantung dan pernafasan. Ia ada dua bahagian utama. Fikirkan ia macam pedal minyak dan pedal brake kereta. Apabila emosi kuat melanda, sistem simpatetik, pedal minyak, ditekan. Jantung kita berdegup kencang, kita rasa terangsang. Tapi tindakan menangis itu sendiri nampaknya membantu mengaktifkan sistem parasimpatetik, iaitu pedal brake, yang kemudiannya mula menenangkan kita semula, memperlahankan segalanya. Ia adalah sistem pengawalan semula jadi badan. Dan ini membawa kita terus kepada perasaan lega yang kita semua tahu lepas menangis. Ia bukan sekadar dalam fikiran anda, ia adalah biokimia. Tindakan menangis itu sendiri mencetuskan pembebasan bahan kimia yang menenangkan, seperti oksitosin, yang kadang-kadang dipanggil hormon pelukan kerana peranannya dalam ikatan sosial, dan juga endorfin, penahan sakit semula jadi badan. Jadi, perasaan lega itu memang nyata. Okey, kita dah tengok apa yang berlaku di dalam badan kita. Sekarang, jom kita beralih keluar. Sebab menangis ni bukan hanya untuk kita. Ia juga merupakan isyarat yang sangat kuat kepada orang lain di sekeliling kita. Cuba bayangkan nenek moyang kita lama sebelum bahasa yang kompleks wujud. Macam mana anda nak beri isyarat kepada kumpulan anda yang anda perlukan bantuan atau anda dalam kesusahan tanpa menarik perhatian pemangsa dengan jeritan? Air mata menjadi isyarat visual yang sempurna. Ia adalah tanda kerapuhan yang senyap yang secara semula jadi mengurangkan sifat agresif dalam kalangan ahli kumpulan dan sebaliknya mencetuskan empati dan keinginan untuk membantu. Pada asasnya, ia adalah salah satu bentuk gam sosial kita yang pertama. Tapi, di sinilah biologi bertemu dengan masyarakat. Walaupun dorongan untuk menangis adalah universal, sama ada kita benar-benar melakukannya sangat bergantung pada budaya dan persekitaran kita. Sesetengah budaya menggalakkannya sebagai pelepasan yang sihat. Yang lain mungkin melihatnya sebagai tanda kelemahan, terutamanya bagi sesetengah jantina. Peraturan sosial ini bertindak macam penapis yang menentukan bila, di mana dan jika kita rasa selamat untuk membiarkan air mata itu mengalir. Dan ia mungkin lebih mendalam daripada itu. Penyelidikan baru yang menakjubkan mencadangkan air mata mungkin bukan sahaja isyarat visual, tetapi juga isyarat kimia atau chemosignal. Satu kajian mendapati bahawa apabila lelaki menghidu air mata emosi wanita, walaupun air mata itu tidak mempunyai bau yang dapat dikesan, tahap testosteron dan sifat agresif mereka menurun. Ini membuka kemungkinan yang luar biasa bahawa air mata adalah satu bentuk komunikasi kimia yang canggih yang kita baru mula faham. Tapi macam mana-mana sistem biologi yang kompleks, ia tak selalunya berfungsi dengan sempurna. Untuk dapatkan gambaran penuh, kita juga perlu lihat apa yang berlaku apabila sistem tangisan ini terganggu atau rosak, apabila ada terlalu banyak atau yang lebih biasa, terlalu sedikit air mata. Macam-macam faktor boleh ganggu sistem ni. Hormon memainkan peranan. Testosteron sebagai contoh, secara amnya boleh menaikkan tahap sebelum seseorang menangis. Keadaan klinikal seperti kemurungan boleh menyebabkan apa yang dipanggil kebekuan emosi, di mana keupayaan untuk merasa apa-apa, baik atau buruk, menjadi tumpul dan keupayaan untuk menangis hilang. Malah ubat-ubatan tertentu seperti beberapa antidepresan boleh ada kesan yang sama. Petikan ini betul-betul merangkumi pengalaman sesetengah orang. Ia satu keadaan yang menyiksakan di mana seseorang merasakan tekanan emosi yang membina tetapi tak dapat nak akses pelepasan fizikal yang datang dengan menangis. Tindak balas biologi itu seolah-olah telah dimatikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya tangisan sebagai satu saluran pelepasan yang kita sering pandang remeh. Di hujung spektrum yang lain pula, kita ada keadaan seperti pseudobulbar effect atau PBA. Di sinilah litar otak yang menghubungkan perasaan kepada ekspresi menjadi rosak, selalunya selepas strok atau kecederaan neurologi lain. Akibatnya, seseorang mungkin menangis tanpa terkawal walaupun tidak berasa sedih. Ia adalah contoh yang jelas tentang bagaimana perasaan dalaman dan ekspresi luaran adalah dua sistem yang berasingan, kedua-duanya diuruskan oleh otak. Okey, kita dah tengok kimia, litar otak, tujuan evolusi dan juga keadaan apabila sistem itu rosak. Sekarang, jom kita satukan semuanya. Apa gambaran besarnya? Macam mana semua ini mengubah cara kita melihat tangisan? Jadi kembali kepada soalan asal kita. Kenapa kita menangis? Jawapannya ialah, ia bukan satu perkara. Ia adalah satu sistem pelbagai lapisan yang indah. Di peringkat fizikal yang paling asas, ia adalah alat pelindung untuk mata kita. Naik satu tahap, di peringkat neurologi dan kimia, ia adalah butang set semula badan kita, membersihkan stres dan melepaskan bahan kimia yang menenangkan. Dan di peringkat tertinggi, peringkat sosial dan emosi, ia adalah bahasa. Ia adalah cara kita berkomunikasi tentang keperluan, mengeratkan hubungan dan mengukuhkan ikatan kita sebagai manusia. Jadi, pada kali seterusnya anda merasakan air mata mula bergenang, sama ada kerana kegembiraan yang meluap-luap atau kesedihan yang mendalam, cuba berhenti sejenak.
Daripada melihatnya sebagai tanda kelemahan atau sesuatu yang perlu disembunyikan, mungkin kita boleh melihatnya seadanya, satu bentuk komunikasi yang canggih dan jujur. Ia adalah cara badan anda memberitahu anda dan mungkin juga dunia sesuatu yang penting tentang apa yang sedang berlaku di dalam diri anda. Jadi apa yang ia cuba sampaikan? Fikir-fikirkanlah.